Ada beberapa perkara yang nak saya tinggalkan supaya kita besok dalam keadaan mudah untuk balik bertemu Allah. Pertama, tuan-tuan jangan tinggalkan surah Al-Insyirah, Alam Nashrah selepas waktu maghrib dan subuh sebanyak 3 kali. Lepas mayang maghrib 3 kali, lepas main subuh 3 kali. Mudah-mudahan sakaratul maut kita mudah. Kedua, tuan-tuan jangan tinggalkan surah At-Taubah 128, 129. Siapa yang beramal dengannya, sekurang-kurang tuan-tuan baca 3 kali selepas maghrib dan subuh, dia tidak akan ditimpakan dengan musibah kematian yang mengejut. Orang yang biasa beramal dengan ayat ini, jika satu hari dia lupa akan ayat ini, dia tidak akan boleh membacanya, maka inilah tandanya yang dia akan balik menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah orang yang dipilih oleh Allah untuk bersiap sedia, orang yang beruntung, kata Nabi.